Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Dekat atas ni ada perumahan ni. Kat bawah ni laluan lah. Nanti kita akan pusing. Bawah ni ada air laluan. Dan jom kita ke sana. Kita ke sana dulu. Ke sana lepas tu datang ke sini semula. Jom ni. Okay, jom. Jom. Jom bayar. Memang kata bawa cab. Lepas tu Pak Mus bawa cab. Okay, kita nak jalan je. Dari sini sampai ke sana tu. Darat ke? Belakang sana ni ada Banjaran Tita Wangsa. Dia punya apa tu? Gunung dia. Panas lik-lik. Sini dah sebelah Paman. Mana Bayan ni? Bayan? Tak berjalan dulu, biar dia lari. Biasa orang datang awal pagi, kita datang dah lewat dah. Jadi panas lah. Panas yang betul-betul panas. Belakang ni tasik. Memang sangat cantik. Tu Bayan. Dah start jogging lah. Oi. Tu dia. Semangat Bayan berjogging dekat Proton City. Ditemani apa ni nama dia? Gunung Banjaran Tita Wangsa. Jalan je. Kita pusing. Ini pun jalan pun dah berpeluh dah ni. Jauh pun jalan. Tu besar. Papa tak lari dah. Panas. Tu cantik dia punya tu kan. Nampak dia. Okay, nanti kita nak pergi dekat belah sana tu. Panas now. Orang tengah syuting kat situ. Dia guna lighting semula jadi. Belakang kita ni ada gunung. Budak-budak usi kot, dia orang buat assignment kot ni. Aku biasa kat sini dulu jalan buat assignment. Budak-budak usi ni kot buat assignment. Student usi katnya, dia orang buat assignment. Time-time aku dulu macam ni. Buat assignment ke? Budak-budak usi ramai kat sini. Sebab dia orang dekat kat sini ni. Atas tu ada jambatan. Wow, cantik dia punya pokok tu. Sini. Panas ni? Pokok dia cantik gila. Bayan? Ada apa? Pokok dia ni ada macam yang mi. Bayan, depan dia. Panas ni? Okay, jom. Teruskan perjalanan. Perjalanan kita jauh lagi. Macam mana, okey ke? Jalan je. Petang kan baru mandi sungai. Ini Proton City punya taman lah. Biasanya budak-budak usi yang berjoging kat sini. Ni kalau petang-petang best ni, jogging. Bawah ni tasik. Tasik di bawah tu. Oh, sorry. Cik ke? Ui, jauh. Laju betul-betul budak tu. Okey. Hari ni kita dekat Tanjung Malim, Proton City. Kita jalan je. Sebabnya panas. Ini pun dah pukul 9 ni. Pukul 9 pun panas macam ni. Dahsyat lah sekarang cuaca. Apapun alhamdulillah sampai juga kat Tanjung Malim, Proton City. Okay, jom. Ikut sini lah. Kat bawah ni dia ada laluan ni. Harap-harap tak reput lah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nampak kayu dia macam reput lah. Sekarang aku dekat tasik ni. Dia punya pokok dia cantik gila. Tapi kayu dia ni macam reput. Okay, ni ada laluan. Tu ada orang lalu kan. Hati-hati Bayan.
Takut reput. Ni tasik dia lah. Tu budak-budak tu lalu. Okay, sekarang kita kat Proton City. Cantik kan? Ni tasik dia. Bawah tu ada laluan dia lah. Hati-hati. Tu diri situ Paman ambil gambar. Cantik situ, diri situ. Diri situ Paman. Ni dekat tiang ni. Dia nak kat situ. Okay, 1. Jauh now. 1, 2, 3. Jauh sangat. Sini depan Paman. Ni kat sini. Ni sini. Elok tengok. Ya kau risau ni patah. Oh jatuh dalam tu. Okey, panas sini. 1. Kedepankan muka. Okey, 1, 2. Panaskan muka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, kita nak lalu kita nak lalu titi ni. Hati-hati sikit lah. Bismillah. Sebab titi dia nampak macam apa? Titi dia nampak macam reput. Bismillah. Budak tadi okey je lah. Okey kot. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bergundur sebab lighting. Pandang Paman. Sini. Wow. Baik cepat kita ambil gambar jap. Sini cantik. Laju juga dia lari. Sampai situ. Laju juga dia lari. Laju juga dia orang berlari. Paman pegang kamera. Tak, masalahnya Paman pegang kamera. Kepenatan. Dulu je Paman. Okey, kita jalan santai je. Dia sebut nak berlari, nak pergi dekat apa? Dia orang nak pergi dekat tu, tempat taman permainan tu. Proton City. Kat sini gelap. Best kat sini kalau jogging. Okay, je lah, kita lari sikit. Lari. Depan aku ni Tasik Proton City. Depan ni Tasik Proton City lah. Kita orang tadi parking kat sana tu. Dekat belah sana yang ada macam gunung tu. Tadi kita parking dekat tempat kereta putih lalu tu. Sekarang kita nak pergi dekat taman permainan depan. Dia orang berlari naik bukit. Sini ada batu-batu macam sungai. Tinggi tempat dia, atas tu. Kawasan dia cantik kat sini. Dia macam sungai. Sebenarnya tasik buatan dia buat. Kat sini ada pokok buluh. Lepas tu nampak macam sungai lah. Okay, ni tasik sebenarnya, tapi dia buat macam ni jadi nampak macam sungai pula. Dia ada batu-batu. Belakang tu tasik. Atas tu ada rumah. Budak-budak tu kat taman mainan. Okay, kita jalan dulu. Ni tempat rehat. Kita jalan sikit dekat tepi jambatan. Jom. Okay, kat sini ada jambatan. Dia punya
Environment ni memang sangat cantik lah. Depan tu gunung. Ada budak-budak usi ni lepak ni. Jadi laluan macam ni lah. Panjang sampai ke sana. Okey, dia ada laluan macam ni. Budak-budak tu dah lepas ke sana dah. Dia main. Dia pergi dekat apa? Tempat budak-budak punya playground. Saya kena hati-hati ni sebab rasa macam reput je. Bismillahirrahmanirrahim. Risau juga aku. Memang sangat cantik. Sebelah ni tasik. Belakang aku ni ada macam gunung. Kat depan ni ada rumah ni. Depan ni ada rumah. Sini tempat kita nak berehat lah, berhenti-berhenti kejap. Laluan tadi dari sana, dia bawa ke sini. Dia pusing, dia boleh tembus lah kat jalan yang utama semula. Budak-budak tu dah dapat ke sana dah. Memang best kat sini kalau petang-petang datang jogging. Sebab dia luas. Luas betul. Kalau aku still duduk Tanjung Malim, memang hari-hari lah aku jogging kat sini. Ini baru aku jalan tau. Dah berpeluh dah. Pecah peluh dah. Berpeluh dah. Best. Memang sangat best. Rugi pula dulu time-time duduk UPSI dulu tak berjogging kat sini. Time tu tengah busy kot. Belajar kan busy. Aku pula jenis tak suka nak jalan sangat. So, orang-orang Tanjung Malim yang dekat-dekat Bulletin City tu, untunglah dekat. Tengok tasik dia luas. Luas, bersih, banyak ikan. Kalau ada mancing, boleh bawa mancing. Pancing sekali kat sini kan. Kot-kot lah dapat ikan besar ke. Boleh goreng, masak kunyit. Okay, jom kita pergi kat taman mainan. Nak tengok taman mainan dia memang best lah budak-budak. Nampak tu budak-budak tu. Awak ni tak elok lah cakap macam tu. Tak elok cakap gitu. Paman rakam ni, nanti ayah awak tengok, awak yang kena ayah awak. Tak elok cakap gitu. Okey, kat sini tempat apa? Taman permainan budak-budak. Jadi budak-budak boleh main lah kat sini. Selesa sangat. Okey, ini environment dekat atas tu ada kawasan perumahan, rumah-rumah orang Bulletin City kot. Kita tasik dengan tapak laluan jogging dia. Bawah tu ada tempat main budak-budak juga. Jadi best lah. Lapang, sangat-sangat lapang. Budak-budak usi ramai lah kat sini. Tu sampai cinta kot. Okay, jom. Memang sangat luas lah tempat budak main ni. Main lah. Apa nak naik situ? Okay, tempat budak-budak naik. Memang tempat budak-budak tu. Selamatlah sini. Tak main pun. Sampai dulu. Budak ni nak main ni. Dia orang ni sibuk main. Sebab tempat dia best. Boleh kejar-kejar, boleh nyok-nyorok. Seronok sangat lah dia. Dia panjat-panjat tapi selamat lah. Oh Allah. Lambat yang bayar lari. Lepas tadi. Tak lepas masuk ke? Tak kecil. Bukan kecil sangat. Dah tu? Kecil. Iya ke? Okey, kita nak tengok dia orang main naik ni. Nak tengok boleh keluar tak? Tak boleh keluar ke? Biar betul. Tak ni, kita nak tengok dia keluar dari ni. Takut abangnya lekat je. Cubalah. Ada anak dulu. Apa yang takut? Paman jaga kat bawah. Pengecut lah. Okay, jalan. 1, 2, 3. Paman jagalah. Paman jaga.
Okey je. Kan? Relax je. Cuba Yan. Dia nak awak jagalah. Kan dia pula berebuk jatuh. Ada kata lagi. Tak lekat ke? Tak ada. Mana? Kan lekat pula. Oh, lepas. Orang asam kata orang gemuk. Buku macam buku. Tanjung Malim. Mana? Yalah tu pun punya Upsi. Memanglah buku. Nama pun Upsi. Bumbung dia macam buku. Memang bentuk buku pun. Tanjung Malim, Perak. Jadi siapa yang nak study lebih tu? Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.